Assalamualaikum. Petang ni saya akan tunjukkan cara-cara membuat penempatan murid secara manual. Masukkan ID dan password sebagai guru kelas ataupun admin. Klik log masuk. Cari penempatan murid secara manual. Okey, pilih tahap. Contohnya tingkatan 1. Okey, klik tiada kelas. Klik carian. Okey, bagi murid-murid yang tiada kelas ini, bolehlah ditempatkan ke kelas yang sepatutnya. Okey, tanda bagi murid yang sepatutnya masuk ke tingkatan. Kemudian klik pindah murid. Okey, klik pilih yang pilih kelas yang sepatutnya. Klik pilih di PKG Kelantan. Kemudian klik pindah murid. Okey, di sini telah menunjukkan bahawa murid berjaya dipindahkan dan klik OK. Okey, untuk melihat senarai nama murid tadi, klik senarai alihan kelas. Klik tahap tingkatan 1, kelas akademik D1 PKG. Okey, D1 PKG Kelantan, klik carian. Di satu PKG Kelantan ini, untuk melihat nama pelajar tersebut, klik atas kelas. Okey, nama pelajar tersebut telah berada di dalam senarai dan boleh ditanda kedatangan. Okey, untuk menanda kedatangan, klik sekolah saya. Kedatangan murid, catat kedatangan. Kedatangan belum ditanda, klik catat kedatangan. Okey, default semua hadir. Mungkin Ahmad tidak hadir, contohnya konten, dan klik simpan. Rekod kedatangan murid telah berjaya disimpan. Klik OK. Sudah tanda kehadiran. Okey, selesai. Sekian.